Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni punya vlog, saya akan bawa korang pergi ke Denpasar, Bali, menaiki Malaysia Airlines. So untuk pengetahuan korang, kita akan menaiki pesawat baru hari ni, A330 Neo, A330-900 Neo. Memang sangat-sangat excited. So sekarang dalam pukul 5.40 macam tu. So abaikanlah muka yang agak barat ni. So jom kita pergi ke surau kejap. So sekarang ni saya nak pergi menunaikan solat subuh dulu sebelum saya gerak ke Satellite Terminal. Saya punya flight dekat Satellite Terminal, international flight kan. So bawah ni ada kapal terbang. Cumanya dia gelap sikit, cuma dia silap sikit sebab sekarang belum terang lagi. So kita solat dulu and then kita pergi Satellite Terminal. Hari ni saya akan solo flight solo travel. Saya backpacker je ni. So let's go. Okay, sekarang ni dah settle solat subuh. So sekarang kita nak pergi ke gate C berapa ni? C35 dekat Satellite Terminal. Nak kena naik bas semua. Sekarang dah pukul 6 suku. Takut terlewat sebab kita punya boarding time pukul 8. Lagi sejam lebih. Jom. Okay, so sekarang ni kita nak pergi menaiki bas untuk ke Satellite Terminal. Macam biasa naik bas sebab aerotrain dia belum baik lagi. Belum berfungsi lagi. So jom kita naik bas. Sekarang ni kita dah sampai dekat terminal Satellite Terminal. So sekarang ni kita nak pergi, okey, tengok pemandangan jap. Sekarang ni kita nak pergi dekat gate 35, gate kita international. Tapi sementara tu kita nak tengok pemandangan jap. Ada apa je kat sini? Sebab sekarang baru pukul 6.30. Flight kita pukul 8, boarding pukul 8. Tapi kita terbang pukul 9. Tapi nak tengok apa pun tak ada sangat sebab gelap lagi. As you guys can see, gelap lagi. Sekarang dah terang, kat luar dah terang sikit. So sekarang dah pukul 7. So bolehlah kita pergi ke gate 35. Tapi nampak rayanya macam tak boleh masuk lagi. Tapi kita try je lah dulu. Nak tunggu lama-lama kat luar ni pun bosan juga kan. So jom kita pergi ke gate. Let's go. Okay, sekarang ni kita kat depan gate C35. Sebab kita kena tunggu lagi. Kapal terbang dia belum sampai lagi. Pasal kita belum boleh masuk lagi dalam gate tu. Dia macam masuk dalam ni pukul 8. Sekarang baru 7.45. Tadi kita ada kat sini dalam pukul 7 dah sampai sini. So duduk kat sini kejap main phone kejap. So jom kita tengok boleh masuk ke tak. Okay, sekarang kita dah masuk dalam gate C35. Tapi pesawat dia belum sampai lagi. Tapi okey lah, kita dah masuk awal. So kita tunggu kapal terbang dia sampai. Sekarang ni tak ada apa-apa lagi ni. Tunggu sampai. Sekarang dah sampai ya? A330.
Okay. Excited je, excited. Sebab macam dah dekat depan mata. Sebab ni kartun baru ni, baru sampai sebulan tu. Memang terbaik. Okay, sebenarnya ini pengalaman kali pertama saya menaiki Airbus A330 900 Neo. So macam sebenarnya memang kapal terbang ni baru sampai sebulan. Dia baru ada 3 sekarang. 3 baru ada naik MNG, MNH dengan MNI. Tapi MNI tu baru sampai minggu lepas. Yang ni MNH, dia baru je sampai daripada Auckland. So sekarang ni dia bawa saya pergi ke Denpasar pula lepas ni, pergi ke Bali. So ini dia yang second Malaysia Airlines punya A330 ni yang kedua, yang second 9M MNH. So nak tengok lah dia punya cabin tu best ke tak, macam mana tempat duduk dia best ke tak, experience dia lain ke tak kalau naik kapal terbang baru ni. So saya di antara yang bertuah dan untung lah sebab dapat naik kapal terbang baru ni. So jom kita merasai experience dia macam mana. Jom, let's go. Okay, sekarang kita dah boleh boarding kapal terbang. Kita group 4 alam. Sini kot. Kalau masuk. Aku tak tahu aku masuk mana. Okay, sekarang kita dah boleh boarding di aircraft. Let's go. Tak ada orang. Bila masuk je kapal terbang ni memang excited lah. Saya tengok kerusi baru dia by Recaro. Tengok kerusi baru dia, sangat-sangat nampak moden, fresh, warna biru dan ada motif batik lagi. Dan hari ni saya duduk dekat kerusi 37K, sebelah tingkap. Ini dia punya seat detail. Saya dapat earphone lagi, headphone Malaysia Airlines. Lepas tu tempat duduk dia memang luas, kanan kiri depan belakang memang luas. Untuk tinggi macam saya 185 cm memang tinggi. Masa pemandangan dia daripada tingkap memang favourite saya. Sebab apa? Dia punya winglet sangat lengkap, sangat baru. TV dia besar gila, lagi kalah iPad. TV dia besar, ada USB port semua tu. Lepas tu ada Type-C kalau nak charge iPhone. Meja dia pun boleh lipat. Siap ada cup holder lagi. Tengok ni, kalau perjalanan jauh kita elakkan daripada terlentuk-lentuk kat sebelah orang. Inilah dia, ada cushion kat belakang kerusi ni. Okay, sekarang dalam kapal terbang ni smart. Best gila. Dia punya seat dia luas, legroom dia luas, TV dia besar gila, lagi besar daripada iPad ni. Terbaik pun kursi macam flight baru ni. Salam kepada tuan-tuan dan puan-puan anda sekalian. Ini penerbangan Malaysia Airlines MH315 ke Denpasar, Bali. Pada penerbangan pribadi sepanjang masa, berhati-hati semasa membuka ruang simpanan di atas. For safety and security reasons, passengers are reminded to look after your valuables and personal belongings at all times.
selamat take off. Jom kita review TV dia pula. Ada apa kat TV dia? Macam saya cakap tadi, ada USB port, ada audio jack dengan Type-C. Lepas tu kita ada personal tray table. Kita boleh makan lah, luas. Saya ada tempat letak cup kan. Kalau kapal terbang ni turbulence, tak adalah jatuh cup tu. Ada juga tempat untuk kita letak phone kita ke, barang pasport ke kat situ juga. Okay, memang cantik lah kursi baru ni by Recaro yang design dan buat kursi ni. Cup holder juga. Kalau kita nak buka tray table ni, kita boleh letak je cup kita kat sini. Tempat untuk kita sangkut jaket pun ada kat sini. So ini dia seat pocket contain. Ada apa je dekat seat pocket dia? Ada safety instruction card, ada majalah dia, dan ada bag untuk kita muntah. Yes, cantik kat ni. Bag cantik bag muntah ni. Saya bawa balik tadi. Yang ni korang tahu tak? Malaysia Airlines menyediakan wifi percuma sepanjang perjalanan. Percuma guys. Cuba korang kena scan dia punya QR ni. Lepas tu tunggulah dia connect. Tunggu kejap. Dia lambat sikit lah. Tunggu kejap. Lepas tu korang buka wifi. Tekan MH Connect ni. Tunggu sikit dia loading. Nanti dia automatic pergi kat page MH Connect ni. Lepas tu tunggulah dia loading. Dia lambat sikit lah. Dekat atas udara. What do you expect kan? Bila dia dah connect. Ni lah. Dia dah connect lah. So korang boleh buat macam-macam lah dengan wifi ni. Laju juga. Boleh main TikTok, boleh main IG, boleh reply WhatsApp, boleh video call dengan mak ayah kat rumah. Boleh semua. Kat sebelah kiri ni pula, ini adalah butang untuk kita recline, untuk kita sandarkan kerusi kita. Dia boleh baringkan lah. Baringkan ni juga boleh lah selesa kalau kita nak tidur. Dan ini dia lah earphone yang disediakan oleh Malaysia Airlines. Tapi jangan bawa balik, dia kena pulang balik. Saya kalau duduk sebelah tingkat ni, memang saya suka tengok pemandangan. Bila kapal terbang dah terbang, tengoklah awan tu bergumpal-gumpal. Cantik je, Masya Allah. Cantik ciptaan Tuhan. Okay, sekarang dah masa ni feeling-feeling lah dengan lagu galau Indonesia kan. Sambil kita tengok pandangan kat luar. Macam acah-acah sedih. Padahal tak adalah sedih pun. Saja je. Ambil feeling. Layan perasaan. Layan jiwa orang kata kan. Tak lama lepas tu kita pun dapat makanan. So flight ni memang dapat makanan lah. Since flight ni 2 jam setengah punya perjalanan pergi ke Bali kan. So cantik je presentation dia. Kita order hari ni nasi lemak dengan ayam rendang. Tengok. Siap ada buah. Tengok buah apa? Honeydew. Buah temikai, buah nanas. Kacang dapat 2. Kacang favourite ni Malaysia Airlines. Siapa dia Malaysia Airlines mestilah tak lari dengan kacang masin kan. Dapat juga ikan bilis dengan kacang untuk makan dengan nasi lemak. Dapat roti. Dengan dapat kita pilih ni lah jus limau dengan air mineral. Memang lengkap. So mula-mula jom kita makan dia punya roti dulu je lah. Sebagai permulaan. Okay, roti dia biasa. Okay, sedap. Roti kosong. Lembut. Tak adalah roti yang panas, freshly baked kan. What do you expect kan? Takkanlah dia nak masak dalam kapal terbang. Lepas tu bolehlah roti tu kan disediakan butter juga. So kita boleh makan dengan butter. So jom kita buka dia punya sudu dengan garfu. Cantik sudu garfu dia. Sudu garfu yang berkualiti lah. Siap ada dalam packaging ni ada tisu. Lepas tu ada sudu garfu dengan pisau. Lepas tu ada juga lidi untuk kita gaul air panas. So mula-mula ni kita makan buah dulu. Rasalah buah apa. Okay, ni buah temikai merah. Sangat sedap. Rasa macam baru lepas potong buahnya. So jom kita rasa pula nasi lemak by Malaysia Airlines. Katanya Malaysia Airlines dah tukar catering. Jom kita tengoklah sedap ke tak berbanding yang catering yang lama kan. Bismillah. Bila masuk di dalam mulut saya rasa macam ini memang sedap ni. Cukup lemak, cukup aroma, wangi. Dia punya rendang tu memang sedap. Dan saya boleh bagi rating untuk makanan ni sebanyak 9/10 bintang. Tapi tak boleh lawan lah nasi lemak Pak Nasi by Air Asia. Air Asia punya one of the best lah bila kita makan nasi lemak dekat udara. Tapi tak disangka lagi Malaysia Airlines punya catering baru ni sangat-sangat berkualiti dan sedap. Good job Malaysia Airlines. Lepas dah selesai makan, licin semua saya dah habiskan. Masa untuk kita layan movie sambil makan kacang masin, signature Malaysia Airlines. Memang syahdu time ni. Memang layan lah movie sambil makan kacang dekat udara.
Jom kita explore pula dalam TV dia ada apa. Sangat-sangat laju lah. Bila kita touch je dia terus responsif. Betul lah ayat dia. So inilah movie-movie yang disediakan. Banyaklah movie yang updated, movie yang latest, tapi dia tak adalah banyak sangat variety of movie dengan lagu. Sebab yelah, since Kau Terbang Ni Kau Tuan Baru, maybe dia punya sistem dia tak download ataupun dia tak masukkan lagi banyak-banyak lagu dengan movie kan. So macam, tapi banyak je pilihan. Boleh je kita layan lah sepanjang perjalanan ni 2 jam setengah. So acceptable lah, tak adalah teruk sangat. Dan TV baru dia pun not bad. Dia punya IFE, dia punya in-flight entertainment memang cantik. TV dia besar, sangat-sangat responsif, tak ada remote macam dulu punya TV Malaysia Airlines. Kita tekan pun dia tak gerak, kena juga tekan pakai remote. Dan apa yang paling saya suka, dia punya flight map ni lah. Banyak features dekat sini. Yang paling saya suka yang ni lah, dia ada gambar kapal terbang dia yang bergerak sekali. So bila kita review Kau Terbang ni, tak lengkap lah kalau kita tak review tandas dia. So jom kita review tandas dia. Macam mana tandas dia? Okey ke tak? Bersih ke tak? Luas ke tak? So ini dia tandas dia. Tandas kapal terbang biasa lah. Tak adalah luas macam tandas kat rumah kan. So memadai lah kalau kita nak membuang air dalam flight ni. So tandas dia bersih, kemas, luas. Boleh lah untuk seorang. Tak adalah sempit sangat. Boleh lah kita pusing-pusing juga. Lengkap, tisu semua ada, air panas, air sejuk, sabun, tisu untuk muka, tisu untuk badan, cermin pun luas, lighting dia cantik. Dan semula anak pendengar yang tidak menekan, sediakan handsfree untuk dikembalikan sekarang. Sesi penerbangan anak-anak elektronik besar kembali ke ruang. Dalam sedar tak sedar, dah nak turun dah pesawat ni, dah nak sampai dah dekat Bali. So inilah announcement untuk kita turun. Okay, sekarang dah nak sampai. Tapi lagi 40 minit. Tapi dia dah mula kutip earphone. Lagi 40 minit. So far so good. Flight dia sangat-sangat best. Kau terbang dia best. Seat dia best. Luas. So kita tengok macam mana dia punya landing pula lepas ni. Cumanya macam movie selection dia macam tak banyak sangat. Nanti kita review lebih dekat bawah. Ini dilaporkan baik dengan suhu 32 darjah Celsius. Bergantung kepada kendaraan lintas udara, kita dijangkakan akan mendarat pada jam 12.35 tengah hari. Dan tiada perbezaan waktu di antara Kuala Lumpur dan Bali. Waktu tempatan sekarang ialah jam 11.56 pagi. Memang cantik sungguh lah pemandangan Pulau Bali ni daripada atas. Kau Terbang ni pula pusing mengelilingi Pulau Bali. Memang cantik lah pemandangan daripada atas. Saya macam, ya Allah, cantik betul Pulau Bali ni. Patutlah ramai orang pergi sini. Lagi 5 minit lagi nak turun. Apa yang saya kagum sepanjang perjalanan ni ialah bila saya dah nak turun landing dekat airport Bali ni, memang cantik laut dia, warna biru. Macam saya pergi dekat Australia laut dia. Padahal ini kat Indonesia. Saya tak sangka pula lah Bali punya laut secantik ini. Ya Allah, cantik pemandangan. Laut dia biru, langit dia biru, dan keadaan sekelilingnya menghijau. Sangat-sangat cantik. Terkejut saya, Masya Allah. Okey, kita dah selamat mendarat dekat Bali. Mendarat dia memang sangat-sangat smooth. Yelah,
pesawat baru kan, dan mestilah sistem dia canggih, boleh mendarat dengan sangat-sangat smooth. Dan itu satu value added juga untuk rating kita beri kepada penerbangan ni. Sebab bila kau terbang dia landing dengan smooth, kita jugalah puas hati lah sebagai penumpang kan bila landing dia smooth kan. Dan juga Alhamdulillah selamat tiba tepat pada waktu yang dijadualkan dalam pukul 12.30. Adalah delay sikit dalam 20 minit sebab dekat KLIA tu kita ada delay sikit lah untuk terbang. Tapi so far perjalanan ni sangat-sangat smooth je. Tak ada turbulence, tak ada heavy cuaca yang buruk ke apa ke kan. So layanan Malaysia Airlines ni punya kru sangat-sangat terbaik. Sangat-sangat, orang kata tu Malaysian hospitality lah. Sangat-sangat terbaik. Sangat-sangat puas hati lah dengan layanan. Makanan dia sangat-sangat sedap. Dan dia punya servis untuk TV memuaskan hati. Dan paling penting, Wi-Fi percuma sepanjang perjalanan. Dia bergerak. Masa ni audio hilang pula. Tapi basically apa yang saya cakap, Alhamdulillah lah kita dah selamat tiba dekat Ngurah Rai Airport. Pengalaman sangat best. Dan Alhamdulillah lah bersyukur saya dapat naik pesawat baru ni kan. So jom kita perlu keluar daripada pesawat. Puas hati, rasa sayang juga nak keluar daripada pesawat ni. Dan harap masa depan kita dapat naik pesawat A330neo Malaysia Airlines lagi. Dan terima kasihlah kepada kru Malaysia Airlines. Dan tak lupa juga saya sempatlah singgah business class baru Malaysia Airlines. Memang sangat luas, sangat moden, sangat cantik. Kursi dengan baru kan. Terima kasih kat kru Malaysia Airlines sebab tangkap gambar saya banyak-banyak. Dan terima kasih kepada korang yang mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Vlog yang sangat-sangat best lah saya rasa. Ini pengalaman saya naik pesawat yang paling saya excited, paling saya suka, paling saya enjoy. 10/10 lah rating saya boleh bagi untuk penerbangan kali ini. Harap boleh in future boleh naik, boleh ada lagi perasaan dan pengalaman menaiki pesawat yang seperti ini. Terima kasih guys menonton. Jumpa lagi korang dekat penerbangan yang akan datang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dengan komen. Bye-bye. Okay, sekarang selepas sejam lebih kat dalam immigration, cop pasport dengan deklarasi custom. Ya Allah, lama gila beratur. Ramai sangat orang. So sekarang kita nak keluar. Okay, jom keluar.